Kalau kita tengok golongan-golongan yang berisiko, ya, kita sambung lagi, ya. Golongan-golongan berisiko ni antaranya dikatakan golongan wanita, golongan belia. Sebab tu kalau kita tengok ramai yang kalau kita tengok suicide, suicide ideation ataupun suicide attempt ataupun complete suicide itu ramai sebenarnya di kalangan orang yang berumur remaja, umur belas, umur 20, 24 macam tu. So ramai yang mengalami masalah-masalah depression yang akhirnya membawa kepada suicide satu ni. Jadi memang daripada research biasanya dia akan menyatakan bahawa orang yang banyak murung adalah wanita, orang yang golongan belia. Lepas tu golongan yang berpendapatan rendah. Kan? Orang yang B40 ni biasanya lebih berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental, ya, masalah keuangan, ya. Sebab bila kita, tu saya kata masalah tu tetap masalah, tetapi macam mana kita nak handle itu sebenarnya kuncinya, ya. Sebab kita kata okey, orang miskin secara automatiknya kita kata tak apa, sebab kat sini kita tengok ada segi statistiknya yang lebih ramai, tapi ramai juga kalau kita tengok orang yang kaya pun ada masalah kemurungan juga, kan. Tapi dari segi statistiknya orang yang miskin ataupun orang yang berpendapatan rendah ni lebih berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Dan lagi adalah golongan yang mempunyai pengalaman traumatik dalam kehidupan dia. Tak kiralah masalah penderaan ke, masalah seksual ke, masalah parents yang rumah tangga, ibu bapa yang kucak-kacir ke, ataupun masalah pernah dibuli ke. Jadi ini adalah golongan yang berisiko untuk mengalami masalah mental, ya.